Okey. Jadual menunjukkan 2 pakej susu yang ditawarkan oleh sebuah kedai. Ni jadual. Ya, ni jadual. Alice membeli 2 set pakej A. Ni pakej A. Pakej A. 2 set pakej A. Maksudnya dia ke sini. Dengan membayar RM130. 2 set. So, jadi buat ni 2. 2 sama dengan 130. Okey. Boleh? Ini tambah. Sini apa? Sini X, sini Y. So, X, sini Y. Kemudian, membeli 1 pakej B. Yang ini pakej B. Dengan membayar 206.80 sen. 17, ini X. Tambah sini Y. Sama dengan 206.80 sen. Okey. Boleh? Okey. Yang A tadi dia awak boleh buat 2 cara. Satu, awak nak darabkan yang ini ataupun yang 2 ni bahagikan ni. Dua-dua pun boleh. Boleh? Okey, kalau nak ambil yang ini sama, so bahagi yang belakang. Darab pun boleh. Mana-mana lah. Okey, saya ambil, saya nak bahagi. So, ini kekal 10 X tambah 8Y sama dengan 130 bahagi 2. Yang ini, okey, saya ambil teruslah. Dah 10X tambah 8Y sama dengan berapa? 130 bahagi 2. Berapa? 65. Ini ambil 17X tambah 35Y sama dengan 206.80 sen. Okey, dengan menggunakan kaedah matriks. Cari harga susu coklat dan susu strawberry. Okey, buat sarung dulu. Bila nak matrik, buat sarung dulu. Buat sarung dulu supaya awak tak tinggal. Okey, buat awak belakang dulu supaya awak tinggal ke belakang ni. Awak suka tinggal ke belakang ni. Ambil. Ini 10. Ambil perkali 8. Okey, 17. 35. Okey. Tutup siapa boleh pakai tu. Okey, sini X. Sini Y. Okey. Bawakan dalam bentuk sorangsangan untuk dapatkan X dan Y. Satu, buat juga sara dia dulu. Satu per, tarik panjang sikit. Ini buat sara. Sara ni tak mesti bagi awak tinggal. Ni ambil dulu belakang tu salin. 6.80 sen. Ini kaedah yang awak buat tu lah. Kaedah apa? Butterfly. Ini dengan ini sayap kiri. Ini sayap kanan. Dia ambil. Sayap satu ni tukar kedudukan. 35. Ini 10. Sayap yang kedua tukar simbol. Positif jadi negatif. Negatif jadi positif. Yang ini ambil pasangan masing-masing darab 10, darab 35. Tolak pasangan yang kedua 8 dengan 17. Kemudian tekan je kalkulator. Buat dulu ni X sama dengan Y sama dengan. Okey. Tengok kalkulator kita. Okey. Menu cari A. Mana A? Okey, sama dengan 1. Ambil 1, ambil 2. Okey, masukkan ni, ambil ni. 10 sama dengan lagi 8
sama dengan 65. Okey, kemudian 17 sama dengan 35 sama dengan 206.8 sama dengan. Okey, tekan sama dengan, awak akan dapat X. Okey, Rn tak boleh dalam pecahan, tukar sini. 2.9. Kosong. Sen mesti ada 2. 2 tempat selepas titik perpuluhan. 2 digit Tahu tak boleh tinggal 1, salah. Buat 2.90. Satu lagi sama dengan 4.5 sen. Okay, ini masukkan sahaja 2.9, 4.5. Okey. Tu markah untuk awak. Salah satu betul, 1 markah. Buat dalam bentuk matrik, 1 markah. Buat dalam bentuk songsangan, 1 markah. Jawapan akhir, 1 markah. 5 markah. Boleh? Ada nak tanya?